So hari ni saya dan Mama akan prank geng-geng AI. Faridah Tom Yum. Faridah Tom Yum? Ya. Awak hang orang mak aku. Rindu itu berat loh. Ya Allah, salah. Rindu itu aku, yang berat itu hang. Saya tak pernah pakai kowi. Saya rasa saya pakai kuku. Saya tak pakai kowi. Nanti RM1 boleh saya bayar? Demi duit Mama sanggup. Sanggup. Hey korang, welcome to my YouTube channel AI. Ayolah. Okay korang. So hari ni saya bersama dengan siapakah makcik? Ibu Aira. Okay, so Mama. Okay, so Mama. ya, Sama Mama ya. saya korang. So untuk konten hari ni, saya dan Mama saya, okay macam biasa. Biasa saya akan gunakan geng-geng AI lah. Tapi kali ni kita akan gunakan mak saya kan. Apa guna kita ada mak kalau kita tak guna? So hari ni saya dan Mama akan prank geng-geng AI Mama. Boleh. Boleh eh? Semangat sikit. Boleh. Emang boleh? Emang boleh? So, hari ni saya akan suruh Mama saya call geng-geng AI team dan Mama saya menyamar sebagai akak kedai Tom Yum. Ya, Abel nak makan gapo, Abel? Bagi saya tom yum seafood. Toya seafood so. Okay, Bagi saya tom yum ayam. Toya ayam so ada. Okey. Kenapa macam tak bayar lagi makanan apa semua, and then kenapa tak pick up lagi makanan, and Mama saya akan bagi ayat yang macam marah-marah sambil sedih macam tu. Untuk kita kelirukan diorang dan kita akan tengok tahap diorang tu macam boleh ada tahap kesabaran tak dengan orang tua kan macam tu. Dia macam bukanlah macam tu, kita macam nak test diorang nak tengok diorang ni sama ada bijak ataupun tak. So jom kita call orang yang pertama. Mama nak call siapa? Syamil. Why Syahmi? Kita nak test dia. Nak test dia. Kenapa mesti Syahmi Mama? Sebab nampak dia garang. Nampak garang ya Allah. Syahmi garang. Ni pelik ni. First time saya dengar orang cakap Syahmi garang ni. Aduh. Backing. Backing ya Syahmi. Mungkin dalam konten lah betul. Jadi kita nak test dia ni garang ke tak in real life. So jom kita call dia dulu. Let's go. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ni? Saya ni Mokcik kedai Tom Yum. Mokcik kedai Tom Yum? Oh. Faridah Tom Yum. Faridah Tom Yum? Ya. Syami ada order Tom Yum dengan Mokcik ke? Tak. Sebab Faridah Tom Yum kedai tu saya tak minat, tak sedap. Tu nama je tak sedap. Tom Yum sedap. Mokcik masak sedap. Mokcik masak sedap? Ya. Mokcik dapat nombor kahwin ni? Syami kan ada order dengan Mokcik tadi. 100 ni harga Tom Yum ni. 100? Oh ya, kau Mokcik kalau Syami tak payah ambil. Kau 100 nyu. Ui, Tom Yum macam-macam ada lauk ni. Seafood. Alamak, 100. Alamak. Oh ya, ambil lah Mokcik nak guna untuk Mokcik duit ni. Ambil lah Syami. Kau Mokcik nak beli bahagian dapur lagi ni. Tak ada duit dah ni. Saya orang pertama tu customer hari ni. Lepas tak duit sangat tadi. Tadi orang bayar ansur Alamak. Kalau macam tu saya pun boleh bayar ansuran lah. Atome. Atome boleh Atome. Atome pula. Atome. Alah. Atome pula dong. Ambil lah kau Mokcik 100 je ni. Tak mahal pun. Kedai duduk mana cik? Kedai duduk mana? Tupak. Kedai di Tupak, Kelantan. Tupak Kelantan. Kita ni di KL Tupak Kelantan. Habis dah masuk. Ada dalam Najen.
Mochi gelap mochi. Oh, suka mochi. Sukalah sebab jauh benar ni Syami ngoda ni. Siapa lah lama siapa. Dah lama 200 dah. Oh, mochi. Sampai kat kita bosi. Beb, Sampai apa? kat kita ni jadi Tom yang bosi ni. Beb, apa pewak gini kau mak kita? Beb, mak kita tak ada piti, Beb. Mak Popo sedih. Mak kita tak ada piti, Beb. Mak kita ke? Kita sendiri tak ada piti. Tak. Sekarang ni aku tak bayar makanan ke? Aku ada poster anak orang ni apa yang sedih kan? Saya letak dah. Saya tak mampu dah. Saya letak dah call. Sekejap. 1, 2, 3. Apa mama saya keluar air mata. Dia keluar air mata. Aduh. Ya Allah. Sampai setara tu dia cakap. Saya tak boleh tahan, geng. Kenapa? Bapa mama suka. Mama tengok air mata. Aduh benar aku. Tak rajin buat orang gini. Tak pernah mungkin. Ni mungkin berat lah untuk mama sebab first time masuk konten lepas tu kena jadi. Sial kau Syami. Dia sampai nak order lah lambu. Sorry Syami. Aduh. So kita akan pergi ke orang seterusnya. Bentar aku letih ni. So kita akan call orang seterusnya. Ni adalah orang yang penting dalam kehidupan partnership saya, Mama. Siapa? Nazrul Izham. Awak. Awak. Hello, Assalamualaikum. Itu akak. Weh lah. Okey, dia call balik. Hello. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni Nazrul ke? Ya, saya. Siapa ni? Atira Tom Yam. Ni makcik dari kedai Atirah Tom Yam. Hah? Kedai Atirah Tom Yam. Nazrul ada order Tom Yam kedai makcik ke? Atira Tom Yam. Ya. Nazrul ada order Tom Yam kedai makcik ni. Bila nak mari ambil ni? Apa tu? Tak boleh kecek tu. Kedai kat mana ni? Kedai dekat Kelantan. Saya tak duduk Kelantan dah ni. 200 Tom Yam tu ayat. Tapi Nazrul ada order ni. 200 ni harga Tom Yam ni. 200? Ha. Hanya? Tom Yam banyak lauk ni. Salah number kot ni. Anak makcik Nazrul minat betul-betul Nazrul. Anak makcik Nazrul minat pakai dekat dah. Nazrul. Anak makcik. Hmm. Atira? Anak makcik Atira? Kalau Atira betul. Batrisha. Bukan Atirah. Batrisha. Patricia mana pula dah? Nazrul tak ingat tu. Patricia mana ni? Batrisha mana? Takkan tak ingat. Yang mana? Oh ya, tak. Memang saya tak ingat. Saya tak ada nama Patricia, kawan Oh Patricia. ya, tak apalah. Tapi bayarlah makcik tak ada duit ni. Tak apalah. Kalau tak ingat Batrisha pun, bayarlah Tom Yam hak makcik ni dulu. Sial kau makcik. Boleh makcik gini makcik. Makcik pula dah.
Cik ni, Cik. Ya. Saya bayar, lepas tu nanti sedekahkan je lah. Tu, tom yam tu saya tak ni saya tak order. Baiknya. Baiknya hati Nazrul. Dah lah nak bayar. Lepas tu nak suruh sedekah pula. Koho lah anak makcik minat. Sudah, anak makcik. Yo, Nazrul tak ingat ke Batrisha? Batrisha mana ni? Batrisha, rasa macam dengan Nazrul pernah jumpa dulu. Sebelum ni. Saya tak pernah jumpa ni. Risau dah ni. Siapa ni? Bila ni? Saya tak... Bila jumpa? Saya sekolah pun semua lelaki dah semua. Sudah. Hello, Assalamualaikum. Hello, saya Batrisha. Batrisha mana? Saya dah lama minat Abang Nas. Apa Mr. Thailand ni? Saya dah lama minat Abang Nas. Kita pernah jumpa kau? Kenal? Kenal dalam mimpi. Kita minat doa ke Abang Nas? Ya Allah, siapa dia ni? Ayo, ni nak doa ke Abang Nas ni. Kita, boleh tak kita nak jumpa Abang Nas? Saya balik Kelantan pun saya dekat rumah ni. Macam mana kita jumpa? Kita orang Patan ni. Alamak, Aisyah. Boleh kau? Boleh kau kita nak demo? Tak boleh. Kita lama dah minat demo. Tak boleh. Tak boleh. Ini cacing, Ma. Hello? Ya. Tak boleh. Buat apa? Saya dah ada orang dah ni. Aira kau? Aira kau? Kita dengar demo keweng Aira. Bukan. Saya tak minat Aira. Bukan kalau orang tu. Awak ni fan saya ke? Saya minat Aira kau. Awak minat saya je. Tolong jangan minat Aira. Tolong. Buat apa? Saya tak minat Aira. Buat apa tak minat Aira? Saya memang tak minat dia. Awak ni macam mana awak dapat nombor saya ni? Aira Wui. Aira Bui. Ya. Oh, saya Aira lah ni. Bukan. Lepas tu? Bukan. Lepas tu? Apa tu? Ya. Saya bayar 200. 200. Tambah lagi 100 boleh? Boleh. Tak apa nak gaduh gitu kan? Tak apa nak kita tak pasal demo. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Aduh, buat apa? Aduh, dia niat dia tu baik, tapi ujung-ujung saat ni tu. Aku tahulah hang tu Walik nak jadi apa tu? Walik ada banyak dewi apa semua. Tak ke? Dia kau balik. Hello, Assalamualaikum. Ya. Ni saya nak order nasi goreng kampung sekali boleh? Nasi goreng kampung. Nasi goreng kampung? Sebab tadi kan macam ada tom yum, so saya nak sekali nasi goreng kampung lah kalau macam tu. Boleh be? Okey. Kampung nak lebih kau? Boleh. Kalau boleh kampung-kampung yang betul-betul dalam sikit. Kampung Gua Musai boleh be? Saya suka Gua Musang. Boleh. Gila kau boleh. Boleh dek. Nak bayar lah ke mana Atome kau lah ke mana ni? Saya tak main Umi TV. Bukan Ome TV be, jangan bangang sangat be. Atome. Tak, saya bayar transfer lah, Transfer boleh be. Terima kasih be. Saya cakap dengan Makcik Atira tadi. Makcik Atira boleh be meta. Mak nak kecek dengan mak ni mak. Apa tu nak kecek dengan makcik? Cik, saya nak tambah lagi nasi goreng kampung, boleh ke? Allahu Akbar, baiknya Nazrul. Boleh buat natu ni. Tak boleh. Tadi nak ayat boleh dah. Tak boleh. Mujurlah Nazrul nak tolong makcik.
Apa, tak ada sale ke hari ni? Sale tu ada, tapi semua lambat bayar. Makin nenok. Tadi sore tu tak bayar juga lagi. Janji nak bayar Atome. Syami nama tadi. Syami. Itu kawan saya tu. Lagu mana Nazrul boleh kenal dia? Kawan ke? Makcik YouTuber ke? Kalau makcik YouTuber, makcik tak jual lah pula Tom Yam. Oh, okey. Sama macam YouTuber ni. Bukan. Awak hang orang mak aku. Mak Hang. Gone. Oh, Mak kau. Mak gone. Awak hang orang mak aku. Biar je lah aku nak Serabutlah. Jadi betul ke hang nak jadi menantu mak aku tadi? Nak ajak dating. Aduh, jadi betul ke hang nak jadi menantu mak aku tadi? Aku blushing loh. Hanya buat blushing tu. Tolong. Kayo no sekarang. Nak bayar 300 no. Yalah, aku nak kena keluar dating dengan Mak Hang ni. Awak Payung lu dua hati. elok no Cik Man duk komen kat Tita Hang nanti no. Takut Cik Man. Tak apalah saja Joko. Nak tanya khabar. Nak tanya khabar, aduh, takkan dah rindu agak lah. Rindu loh, rindu itu berat loh. Ya Allah, salah. Rindu itu aku, yang berat itu Hang. Tak apalah lagu tu serabut aku. Okey. Alah. Tak pasal-pasal kita pula kena. Dia ingat aku ni siapa? Mama nak menantukan orang macam tu ke Mama? Kena fikir dulu. Ya Allah jangan. Ya Allah jangan. Baik. Baik. Nak bayar tu. Nak bayar ya Allah. Demi duit Mama sanggup. Sanggup. Hello? Hello, Ra. Hello? Dah, Ra. Kenapa nak? Mama. Kan aku boleh kena aku Kita buat semula. Weh, bukan. Aku ada lah nombor adik-adik aku. Ni nombor phone Mama, bengong. Oh, ya. Betul. Sekali lagi dah. Mama prank call dia prank call. So saya tak tahu macam mana boleh kantoi part tadi tu. Pelik ni Mama. Apa dia tahu? Padahal dah masalahnya phone number phone Mama ni tak ada DP apa semua tau. Tapi dia boleh tahu tu saya memang. Dia ada main guna-guna apa semua ni korang. Aku takut ni. Sekejap, tapi kita akan try call dia untuk tengok dia melayan ke tak kebanganan kita ni. Padahal dah masalahnya phone number phone Mama ni tak ada DP apa semua tau. Tapi dia boleh tahu tu saya memang. Dia ada main guna-guna apa semua ni korang. Aku takut ni. Sekejap, tapi kita akan try call dia untuk tengok dia melayan ke tak kebanganan kita ni. Sekejap. Hello? Ya? Boleh saya cakap dengan Adam? Ni siapa Ni makcik jual kedai Tom Yam. Makcik kedai Tom Yam? Ya, Adam ada order Tom Yam dengan makcik ni. Adam
Kalau saya order tu, saya tak makan tom yum. Motor sudah belakang. Ya Allah. Kata buatkan lagi aku berlakon lah. Dah, Gana mau tahu ni nombor mama aku. Aku ada, Mama. Oh, dia ada nombor mama ke? Bila masa dia ambil nombor? Mu nak ngorak mak aku ke? Aku bukan Ihim. Ui, dia nak ngorak mak Aslah gitu. Aku boleh apa buluk Mama Aira kau masa ni. Tak apalah. So korang prank kita gone wrong kali ni. Dah. Selamat bercuti. Aduh, ya Allah. Macam mana dia boleh save nombor mama saya? Saya pun tak tahu korang. Tapi tiba-tiba, hello Aira. Aduh, so prank tu agak fail kali ni. Fail! So now, kita dah fail tadi. Kita akan cari orang yang saya rasa tak boleh tahan sabar juga. Kita akan call Aufar. Ke dia ke Thailand eh? Hello. Hello. Ya. Assalamualaikum. Salam. Ni Aufar ke? Ya, saya. Saya ni Akak Wati dari Kowe. Akak Wati dari Kowe, okey. Ya, nak bagi tahu Aufar. Dah 3 bulan ni tak bayar Kowe ni. Macam mana 3 bulan tak bayar Kowe. Ya. Ada tertunggak ni. Kowe kat rumah mana? Kowe dekat Perlis. dekat rumah dekat Perlis. Dekat polis. Saya mana ada Kowe kat polis kak. Tapi dah betul ni nama Aufar dengan nombor ni. Ya. Dah 3 bulan ni tak bayar. Macam mana Saya tak ada Kowe. Tak ada Kowe? Kalau tak ada Kowe macam mana saya boleh dapat nombor ni? Saya mana saya tahu. Nama saya Nama Aufar. Aish. Aufar mana? Aufar Manap kan? Betul ke? Bukan. Nama saya kan Afan mana? Nama Aufar apa? Abdul Afan. Ni apa ni? Mana ada saya Kowe kat polis kak? Tapi nombor ni nombor yang saya dapat. Sebab tu saya call. Oh ya. Dah 3 bulan tak bayar ni. Kesian akak. Dah kena potong. Dah kena potong dah gaji akak ni 3 bulan. Sebab Aufar tak bayar. Sayang akak. Lepas tu makan apa 3 bulan tak ada gaji? Tak ada lah potong semua. Ada lagi gaji. Cuma yang Aufar je lah. Berapa? Bulan-bulan. Berapa sebulan? 5,500. Tak mahal pun. Tak banyak. 5,500. Itu Kowe. Kau saya tahu Kowe. Kenapa berani ya bulan? Akak pun tak tahu ni. Dia punya tertunggak ni dia tulis macam tu. 5,500. Sudah. Nanti saya inform balik dia. Saya nak kena call mak saya sebab mak saya tak tahu. Mak saya tak pernah pakai Kowe. Saya rasa saya pakai kuku. Saya tak pakai Kowe. Oh ya Kowe ke? tak sedap. Mak apalah royak gitu. Tak sedap. Tak baik. Okey. Ya ke ni? Ya apa? Aduh, takkan. Nanti saya inform balik boleh tak? Nak inform balik bila tu? Nanti saya call kakak lepas saya ni. Dalam bagi masa saya kat 30 minit. 30 minit lamanya. Nak call mak ke? Ya, nak call mak. Tapi takut mak tu yang terkejut pula.
Tak apalah, nanti saya bayar lah. Oh ya, Mendonia. Mendonia. Siapa ni ya? Mendonia tu. Apa? Dia mama. Nanti kalau dia komok dia sungguh lagu mana saat ni? Lepas tu, Ha. sia pula komok dia. Sia komok dia. Oh ya. Tak ada pasal-pasal mok kejut. Kita kena biar je. Biar dia komak dia apa semua. Biar padat muka budak ni. So Tak boleh kau rayak ke dia sebenarnya. tak ya biar je. So kita akan orang seterusnya. Let's go. Rasa salah ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni Ihin ke? Ya. Macam ni, Ihin ada order tom yum dari kedai akak. Okey. Masalahnya dah lama ni Ihin bila nak ambil? Nak pick up tom yum ni. Bila tu? Dekat mana? Dekat Kubang Kerian. dekat ni Kubang Kerian. Nanti SIM QR boleh saya bayar? Ha? Akak ke nak ambil ke sesiapa nak makan lah. Saya bayar dulu. Ihin tak nak makan ke? Oh, tak apa. Kenapa? Saya tak ingat bila saya order tom yum. Tak ingat. Tapi mahal ni. 200 ni tom yum ni. Okey. Akak send QR. Ha? Saya sekejap. Akak send QR, saya nak post itu. Sekejap. Nak QR? Ya. Ihin nak bayar terus ke? Akak post itu dulu boleh? Saya nak post itu sekejap. Nak apa? Sekejap saya call balik ke apa ke? Okey. Akak call balik. Kenapa dah nak letak telefon? Akak tak selesai lagi ni cakap. Okey. Sekejap Kak. Ha? Sekejap je. Sekejap? Ya, sekejap je. Sekejap apa? Dia nak post konten. Dengar tak tadi? YouTube. Positif ya. Alhamdulillah. Ihin dah berubah lah. Bagus. Weh. Ada perubahan. Oh, ada perubahan. Bagus Ihin. Rela. Dia rela bayar 200 tadi tu. Demi nak post konten. So kepada Abang Alif, apa boleh nampak Abang? Perubahan Ihin macam tu. Saya tak expect Ihin demi nak post YouTube korang. Dia sanggup nak bayar tom yum yang 200 daripada. Aku pun aduh. Tom yum yang tak tahu. Yang tak tahu mana kedai. Mana kedai? Aduh, pening aku. Weh, bagusnya. Post YouTube apa? Pukul 10.30 lagu ni. Lewat ni. Betul kan ni? Betul ke budak ni? Ke dia tipu ni? Kita akan check nanti dia post betul ke tak konten ni korang. Tapi baguslah dia rela nak bayar apa semua, nak bagi dekat orang kan. Tak expect macam tu. Bagus budak ni. So alhamdulillah bagus lah tadi tu. Bagus. Dia nak apa tu, sanggup nak bayar 200 apa semua tu. Mungkin dia dah berubah. Mungkin dah berubah menjadi anak yang sangat rajin post konten sekarang ni. Yeah. So kepada fans-fans Ihin tu dah boleh start lah edit Ihin ke apa semua tu. So saya pun rasa kesian dekat dia ni. Saya macam tak sanggup dah nak teruskan. Nak Rasa call apa bersalah semua sangat. Sebersalah kan. Sebab Rasa bersalah sangat. So Ampun. ampun bapa ampun. Minta maaf sebab ganggu. Aduh, so kita dah berjaya call 5 orang tadi. So saya rasa okey dah tu kan, macam dah memadai lah kan. Sial pula Sial aku. lah pula. Kena macam tak ada tipu orang ni. Alhamdulillah baiknya tu je. Suruh tak rajin lagi tipu. Nama orang ingat mama ni. Tipu-tipu gini takut orang tak percaya dah lah. Astaghfirullahaladzim. Ah, Betul kau tak ajar tipu kan? tahu dah tu. Ada. So itu je lah konten kita pada hari ni. Hope korang enjoy konten ni and support kita orang apa semua. So aku nak minta maaf yang aku call apa semua tadi tu, ganggu-ganggu apa semua tu. Sorry sebab kan tengah cuti apa semua sekarang ni kan. So kita mampu buat konten macam ni je lah. Mama pun nak minta maaf banyak-banyak.
Minta maaf sekali lagi ya. Jujur walaupun aku tahu itu bukanlah kesalahan yang besar karena aku orangnya suci, polos, lugu, nggak ngerti apa-apa. Perkataan aku nih seolah-olah kayak doa aja untuk kalian. Aku nggak berniat menghina. Anak-anak mama lah. Anak-anak mama sebab terpaksa terpaksa berbohong. Jadi mama tak ikhlas lah. Tak ikhlas sangat sebab tipu. Tak apa, nanti saya sedia tengok konten ni. Okey, untuk kawan-kawan Aira dan juga anak-anak mama lah. Mama minta maaf banyak lah. Harap dapat memaafkan. Pula dah. Rasa bersalah sangat. Aduh, so itu je lah konten kita pada hari ini. Bye-bye di channel Aira. Terima kasih banyak.